Bayangkan kalau suatu hari nanti semua orang fikir anda sudah tiada. Padahal anda masih sedar, masih boleh dengar, masih boleh rasa. Tapi tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh beritahu sesiapa bahawa anda masih hidup. Ini kisah benar Martin Pistorius. Tahun 1988, Martin baru berumur 12 tahun. Seorang budak biasa yang suka bermain, ketawa dan memeluk teddy bear kesayangannya. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Pada mulanya cuma demam dan letih, tetapi semakin hari badannya semakin lemah. Dia berhenti bercakap, berhenti bergerak, berhenti bertindak balas. Doktor akhirnya memberitahu keluarganya sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka kata Martin mungkin tidak sedar lagi. Otaknya tidak berfungsi seperti biasa. Ringkasnya, mereka fikir Martin sudah hilang walaupun badannya masih hidup, tetapi doktor silap. Martin sebenarnya sedar. Dia dengar semua. Setiap percakapan doktor, setiap perbualan ahli keluarga, setiap rancangan TV yang dipasang di bilik. Dia dengar semuanya selama 12 tahun. Bayangkan terperangkap dalam badan sendiri selama 12 tahun. Tidak boleh bergerak, tidak boleh bercakap, tidak boleh menangis. Tidak boleh beritahu sesiapa bahawa anda masih ada di dalam. Martin pernah cerita, perkara paling menyakitkan bukanlah lumpuh. Tetapi apabila suatu hari dia terdengar ibunya, kerana terlalu penat dan sedih, berkata dia berharap Martin boleh pergi dengan tenang. Bayangkan, anda dengar ibu anda sendiri berharap anda mati. Dan anda tak boleh buat apa-apa. Tak boleh pegang tangan dia. Tak boleh cakap saya masih ada mak. Itulah neraka yang Martin hidup setiap hari. Tahun demi tahun berlalu. Semua orang bercakap di hadapannya seperti dia tidak wujud. Jururawat mandikan dia. Orang menolak kerusi rodanya. TV dipasang sepanjang hari. Dan dia hanya melihat dan mendengar seperti hantu dalam badan sendiri. Sebab itu tajuk buku yang dia tulis kemudian ialah Ghost Boy, Budak Hantu. Tetapi keajaiban mula berlaku selepas lebih 10 tahun. Seorang jururawat mula perasan sesuatu. Dia rasa Martin sebenarnya sedar. Mereka mula buat ujian komunikasi menggunakan komputer. Perlahan-lahan, Martin mula berkomunikasi dengan menggerakkan sedikit otot dan menggunakan komputer. Khas. Akhirnya dunia tahu Martin Pistorius sedar selama ini. Dia kemudian belajar semula, masuk universiti, dapat ijazah, berkahwin dan menjadi seorang ayah. Daripada budak yang dianggap tiada, menjadi suami dan ayah yang sebenar. Kisah Martin mengajar satu perkara yang sangat menakutkan tetapi sangat penting. Jangan anggap orang yang diam itu tidak rasa apa-apa. Jangan anggap orang yang tidak boleh bercakap itu tidak faham. Jangan anggap orang yang tidak bergerak itu tidak mendengar. Kerana mungkin mereka dengar semua. Mereka rasa semua. Mereka cuma tidak mampu memberitahu kita. Dan mungkin layanan kita kepada mereka adalah dunia mereka satu-satunya.